Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita berbahas, adakah Amerika Syarikat ada niat untuk berhentikan perangan secepat mungkin ataupun tidak? Mengikutkan apa yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat pada tadi malam, dikatakan oleh Donald Trump telah memberikan arahan kepada ketenteraan Amerika yang berada di kawasan Timur Tengah dan spesialnya berhampiran dengan Selat Hormuz tersebut. Amerika Syarikat bersiap sedia untuk membuatkan sekatan berjangkaan masa yang panjang. Apa maksudnya? Maksudnya Amerika tidak ada sama sekali niat sekecil ini pun untuk mereka berhentikan perangan dan buka balik Selat Hormuz tersebut. Amerika ingin untuk menaikkan harga minyak lebih banyak dan lebih mahal. Kerana tujuan Amerika adalah minyak yang berada di Venezuela yang mereka telah dirampas selama ini beberapa bulan yang lalu. Jadi bagi saya, Amerika tidak ada niat yang untuk berhentikan perangan, dan Iran sebenarnya dah terkurung juga. Cuma dia berusaha semampu mana yang mungkin untuk buka balik Selat Hormuz. Tetapi Amerika cuba tekan Iran daripada segi tidak boleh keluarkan minyak lagi. Kerana semalam Iran pun dah keluarkan satu statement yang dikatakan mereka mungkin dalam masa terdekat ini pun akan berhentikan pengeluaran minyak kerana simpanan ataupun tempat-tempat simpanan minyak Iran tu telah hampiri penuh dengan minyak. Jadi selepas dah dipenuhkan, dah diisi segala tangki yang dimiliki oleh Iran, di mana akan simpan dah tak ada tempat. Jadi Iran akan berhenti pengeluaran minyak, dan Amerika Syarikat akan teruskan sekatan terhadap Iran untuk supaya Iran tu terganggu daripada dalaman, dan orang Iran sendiri akan membuatkan himpunan dan buat apa-apa sajalah untuk menjatuhkan kerajaan dan buat perubahan kerajaan. Adakah Amerika akan berjaya? Wallahu alam. Tetapi kalaulah cerita sekatan ini diperpanjangan, orang Iran sendiri pun akan mengalami ketekanan luar biasa di dalam, kerana mata wang pun tidak akan bernilai dan orang tidak ada kemampuan, negara tak ada pendapatan. Macam mana aku nak bayar gaji staf ataupun pekerja kerajaan, berjawatan awam apa semua, dan orang ekonomi di sana pun tidak ada perniagaan sebab dah tak ada import ekspor, walaupun secara seledup pun tak ada pendapatan, tak ada apa-apa pembelanjaan dan duit tak ada yang masuk keluar. Iran akan mengalami tekanan luar biasa. Adakah Amerika akan berjaya? Saya rasa itu ada satu kemungkinan. Cuma Amerika Syarikat dia punya plan agak panjang sikit lah. Dia cuba kawalkan keadaan di dalam Amerika Syarikat sendiri, dan juga dalam masa yang sama dia cuba tekan Iran. Wallahu alam apa yang akan jadi, tapi benda ni agak panjang sangat.